kita sambung lagi perbincangan kita yang telah tergendala. Bukan tergendala, kita rehatlah sekejap minum air kan. Kita sambung untuk part yang kedua, bahagian yang kedua untuk kita ni podcast kali ni. Tadi ada kesilapan sikit kan. Tadi diberitahu EV nombor 2. Tapi sebenarnya kita bertanding dengan EV dalam FSM. Formula Student Malaysia kita dapat nombor 3. Itu piala dia. Nombor 3 dan untuk ini EV. EV nombor 3. EV nombor 3. 135cc tempat kedua. Okey, jadi kita nak sembang lebih lanjut mengenai FSM, Formula Student Malaysia, yang kembali dianjurkan setelah banyak tahun juga. Kita ada kes dulu tadi kan. Lama 10 tahun lepas kan. Jadi baru diadakan kembali. Rasanya 2022 dah start kot, 2023. Cuma kita di PSMZ kita start ada duit lebih sikit. Kita masuk tahun ni lah. Tahun ni yang betul-betul serius. Tahun ni. Jadi untuk FSM boleh cerita sikit? Siapa nak cerita? Boleh, silakan Fizi. Okay, time FSM ni actually untuk kami yang SIM 2 dan SIM 1 ni sangat mencabar lah. Jadi benda ni actually baru untuk kami. Jadi banyak sangatlah kami belajar daripada FSM sebelum ni. FSM ada berapa kategori kita masuk? FSM kita ada kategori 135 dengan EV. 135 tu adalah enjin biasa lah. Enjin biasa. Enjin LC. Kita pakai enjin LC. Maksudnya kita berlumba, kita ada dua jenis kereta. Satu kereta biasa. Kereta lumba biasa. Pakai enjin pakai petrol. Satu lagi enjin pakai EV. Enjin EV lah kan. Yelah, enjin EV lah. Kan? Enjin EV. Jadi dalam pertandingan tu EV kita dapat nombor 3 keseluruhan dan 135cc kita dapat nombor 2. Nombor 2 keseluruhan. Jadi awak drive ke masa tu? Saya backup driver saya. Backup driver. Tapi dua-dua tu awak drive lah. Dua-dua tu actually time yang FSM tu saya hanya spotter saja. Saya spotter untuk Lokman time tu. Lokman saya bagi tahu dia macam mana nak masuk inter corner. Sebab Datuk Sago tu actually tempat track yang selalu saya pergi juga. Awak pernah berlumba di situ sebelum ni? Masa muda-muda kan? Muda lagi. Masa saya masih muda lagi. Saya banyak macam mana nak cakap, banyak. Ke awak pernah main Capri ke dulu? Ada? Dia macam ni. Kalau saya mencelah sikit, sebenarnya Fizi ni kenapa kita cuba nak angkat talent dia ni, sebenarnya penglibatan dia dalam untuk lumba ni bukan setakat ini saja. Dia banyak lagi terlibat. Jadi daripada kategori lain pun. Cuba Fizi cerita sikit untuk orang nak kenal lebih lanjut pasal awak. Jarang orang boleh lumba litar Datuk Sago tu. Awak asal Sabah kan? Asal Sabah. Ya, asal Johor. Tapi macam mana boleh pergi Perak tu berlumba tu? Dia actually macam ni. Saya grow up memang dengan motorsport sebenarnya. Jadi ayah saya ni dia memang minat pasal motorsport lah. Ke ayah awak memang pelumba tu? Bukan? Ayah saya pelumba. Pelumba lah. Pelumba motocross. Motocross, okey. Dengan rally. Oh, okey. Zaman-zaman kakak Sing ke ni? Ya. Yeah. Mereka sangat bersaing time tu. Itu geng-geng dia tu. Memang geng-geng dia. Itu kan cerita. Menarik. Lepas tu, macam mana awak boleh terlibat tu ikut ayah daripada kecil lah? Saya terlibat ni sebab ayah memang daripada ayah saya lah. Dia selalu bawa saya ke event-event motorsport macam rally, motocross. Itu dua tu memang dari Semenanjung lah. Jadi yang di Sabah ni pula saya ikut event 4x4. 4x4 yang challenge tu lah. Yang challenge tu. Okay. Jadi sebab circle saya memang semua yang main 4x4. Jadi saya pun terlibat. Ada satu pertandingan 4x4 dekat Ranau ke Telupik tak silap. Time tu saya main driver lah time tu. Jadi macam Lita Datuk Sago pernah berlumba ke? Ataupun macam mana awak boleh macam familiar? Sebab ayah saya owner tempat tu, Encik Nasir tu, dia punya. Okay, Encik Nasir tu pemilik Lita Datuk Sago, kawan ayah awak kepada ayah. Jadi dia memang banyak ceritakan pasal track-track yang ada dekat Malaysia lah. Yang awak tahu secara teknikalnya macam mana Lita Datuk Sago tu lah. Betul. Jadi itu sebenarnya kelebihan lah. Kelebihan yang awak boleh cerita pada driver-driver kita lah kan. Sebab dia pun pernah bawa racing time tu. Dia cuba bawa
motor tak silap saya. Motor dalam keseluruhan track tu dia dapat dalam bawah 1 minit. Dalam Sabuk motor. 57. Ayah awak? Ayah saya. Oh, dia berlomba motor. Dia Kat Prik lah kot ke macam tak tahu? Ke Superbike? macam Caprik ke? Prik lah. Bawah 1 minit Kita atas Agung tu berapa panjang ni? Satu lap? Start ingat, tapi kira agak panjang jugalah. Agak panjang juga. Cuma yang masa yang standardnya kalau dia open, kalau track yang biasa dia tak ada sekatan. Tapi disebabkan untuk melibatkan pelajar untuk student punya competition, jadi dia buat sekatan untuk nak control maksimum kelajuan. Jadi sebab tu kelajuan kita boleh pergi pun dalam rasanya 1-2 lebih. 200 lebih. 120 lebih. 120 lebih. Dia tak boleh, dia setakat tu lah. Bila sampai maksimum tu dia akan adalah laluan yang akan maksudnya lita tu direka untuk tidak melebihi 120 km sejam. Kelajuan tu dia tak nak lebih. Untuk pastikan mengelakkan daripada terbabas ke sebagainya. Untuk keselamatan lah. Untuk keselamatan. Okey. Dan masa berlumba dia tak berlumba sekali macam F1 kan. Dia time attack kan. Betul, time attack. Untuk pengetahuan pendengar, bila kategori student ni dia berlumba bukan bersaing macam F1 tu, dia ambil masa. Siapa masa terpantas, dia lah yang menang. Okey, sambung balik FSM ni. Tak habis lagi cerita ni. Ada 2 kategori utama. Okey, kita dapat dah nombor tu. Kemudian ada tak kategori-kategori sampingan macam NXGV tu, kita ada banyak kategori sampingan kan. Kita menang kategori lumba je. Kategori sampingan tu kita perlu pertingkatkan lagi. Betul. Perlu pertingkatkan lagi. Jadi dalam FSM ni bukan saja kita menang dalam racing, jadi kita menang dalam kategori statik. Statik tu macam mana tu? Cuba je sikit. Statik ni saya tak pasti macam mana. Sebenarnya dia ada 2 kategori lah. Jadi yang utama kategori statik, yang kedua kategori dinamik. Kalau kita tengok sini kan, nampak sini. So kat sini dia tulis dynamic event. Jadi dynamic ni maksudnya kereta tu bergolek lah. Tayar bergolek. Itu dynamic. Itu maksudnya. Jadi statik ni sebenarnya melibatkan presentation, documentation lah. Jadi sebab tu ada 2 kategori. Jadi kalau kita lihat sini pun macam ni yang untuk yang besar ni, untuk kedua untuk 130 adalah keseluruhan. Campur lah statik dan yang statik pun kita perform, dynamic pun kita perform. So total kita dapat. Sebab tu dia jadi banyak medal ni. Dia ada kategori by statik, ada juga dynamic dan juga keseluruhan. Tapi yang paling sebenarnya yang menarik yang tak kita panggil yang tak sangka lah, yang tak sangka, inilah di depan host kita ni yang kita dapat best film. Ni pun menarik juga. Tu sebenarnya saya pun nak tanya juga macam mana sampai orang pun tanya macam mana sampai boleh dapat best film ni. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan semua, best film tu saya buat. Saya buat video montaj tu. Video montaj tu sebenarnya masa buat tu memang tak ada idea. Tak ada idea nak buat member, so jom buat video montaj. Jadi kita pun fikir macam mana nak buat. Kita dah tua, jadi idea tu kurang. Jadi muncullah ada ChatGPT. Jadi kita tanya ChatGPT, idea sekian. Okey, jadi dapat idea daripada ChatGPT. Dan skrip lebih kurang 50% daripada ChatGPT lah. Kalau tengok video tu dia ada suara latar. Suara latar tu memang pakai ChatGPT. Pakai dia punya idea lah, dia punya naratif dia tu. 50% pakai ChatGPT sebab kalau pakai 100% nampak sangat ke ChatGPT-annya tu kan. Jadi kita nak bagi ada elemen manusia, jadi kita dapat daripada ChatGPT tu kita ubah. Kemudian suara latar pakai AI juga. Suara latar pakai 11 Labs sebab kita nak cari suara yang jantan, yang macho. Suara saya tak jantan, tak macho. Dan malam jadi kita nak tanpa tidur. Suara macam dah macam betul lah tu. Dia macam dia pakai suara saya, cuma kita tweak dia. Kita tweak pakai 11 Labs. Ini rakam pakai suara saya, cuma kita ubah suara saya tu jadi lebih macho lah. Okey, menarik. Dan itu rahsia dia. Dan footage kita memang ambil sendirilah. Saya masa diorang tengah buat kereta tu, memang boleh kata tiap-tiap malam tu diorang buat kereta ni time malam. Kadang sampai 2 pagi kan. 2 pagi, 3 pagi. Tapi saya tak stay lah 2-3 pagi. Saya lepas isyak pukul 9 saya turun. Sebelum pukul 12 saya dah balik lah. Jadi saya ambil footage time malam tu lah. Time malam tu. Jadi bila kita dah ada naratif, jadi saya buat voice over dulu. Buat voice over dulu berdasarkan dia punya naratif dan juga skrip. Baru kita masukkan video lah. Tapi dia orang kata sampai menyentuh jiwa tu.
Itulah sebab tu ChatGPT punya kerja tu kita bagi. Sebab prompt dia tu memang nak bagi menyentuh jiwa kan. Kita tak nak tunjuk sangat benda-benda teknikal sebab kadang-kadang benda tu jadi rahsia kita. Ya. Engine pun kita tak tunjuk. Dan bila engine pun kita tak tunjuk engine apa sebab engine tu rahsia. Dah ada setting-setting pada engine tu pun kita rahsia lah. Jadi dia jadi lebih kepada naratif lah. Dan saya pun tak sangka juga boleh menang sebab benda last minute juga. Saya buat last minute. Jadi biasa last minute tu memang biasanya boleh berjaya. Berhasil Takkan last minute hilang di dunia kan. Jadi last minute mesti jadi. Betul. Okay, itu kategori yang best film. Selain tu apa lagi kategori yang kita menang? Kita menang ada lagi kalau tengok kat sana tu, tengok ada dua ni. Ini static event kita static pun kita dapat nombor 2 juga power kan. Tapi NSGV kita tak menang pula sebab memang banyak pesaing kita sebab kalau kita dekat FSM kita kompetitor kita adalah Politeknik, TVET institution. Tapi bila NSGV kita bersaing dengan universiti awam dan juga universiti swasta. Jadi kita goyang sikit lah bahagian-bahagian dekat situ kita kena respect kat dia orang sikit lah. Tapi tak apa, kita ambil positif, kita boleh tingkatkan untuk masa depan lah. Tu tengah tu kategori apa tu? Tengah ni kategori FSM keempat 135cc. Ni kategori kesuruhan tu macam mana? Dia presentation tak silap saya. Presentation lain pula. Presentation lain. Ada satu lagi tu. Ni kategori dynamic event. Dynamic event. Dynamic event nombor kedua. Racing lah. Jadi dalam kategori FSM ni dia ada 2 subkategori besar, static dan juga dynamic. Dua-dua adalah untuk EV dan juga dua-dua pun ada. ICE ada. Jadi kita ada dapat static pun dapat juga bahagian presentation, video dan sebagainya. Dan bahagian dynamic pun kita menang juga ada nombor lah. Ada nombor. Jadi yang perlumbaan time attack tu kita dapat nombor tak? Time attack untuk tak kira lah untuk 135cc ataupun EV. Yang macam mana? Yang time attack untuk dia ada time attack. Dia ada untuk starting untuk dia nak check siapa yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan. Starting tu memang dia akan test track dulu lah untuk dia nak tengok. Jadi maknanya kalau kita nombor apa itu? Nombor kalau untuk 135 nombor 2 tak silap. Rasa starting kita lah juga nombor 2 atau nombor 3 macam tu lah. Nombor 1 iPhone test lah. iPhone test kan yang untuk yang FSM iPhone test dia tak masuk. Tak masuk dia tak masuk. Dia fokus untuk NSGV. Okay. Jadi tapi kat situ pula banyaklah kita punya kompetitor yang lain pula. Sebab terutama daripada college vocational lah. Kat sana pun genre dia orang hebat-hebat juga. Itulah. Jadi saingan agak sengit dan kita dapat nombor sengit tu okey lah. Cuma kita kita tapi yang itu kata tadi kita dapat top 3 tu pun dah kira macam terkejut lah. Okay, alhamdulillah sebab genre kita ni sebenarnya bukanlah kata perfect sangat. Jadi kita pun agak macam-macam fikirlah, risau sebagainya kan. Tapi alhamdulillah bila kita berada on track, semuanya tuning semua cantik. Sebab kalau tengok chassis, kalau untuk pengetahuan penonton, kita pernah masuk tahun 2023. Jadi kita punya chassis 2023 tu dia agak besar. Jadi untuk chassis 2025 ni kita buat lebih kecil sikit, rendah sikit, ringan sikit lah. Betul. Jadi itu mungkin kelebihan daripada kontrol. Kalau awak bawa kereta tu okey tak kontrol dia punya kontrol sangat okey, dengan sangat grip lah. Dengan grip lah bawa kereta. Okey, saya nak tanya awak, antara awak dah bawa kereta dua kereta, kereta lumba EV dan juga kereta lumba biasa atau kita panggil ICE lah. Kereta lumba ICE ni, jadi mana yang sedap bawa? Saya rasa yang lebih sedap bawa EV lah. EV sedap bawa EV sedap bawa sebab macam mana saya nak cakap, macam dia kalau dalam ICE ni dia ada masa untuk kita reaction kan. Dalam kita nak tukar gear, jadi kita ada engine braking apa semua kan. Maksudnya kalau nak sampai seleko, kita lepas minyak, drop gear, tekan brake, dia ada masa sikit lah. Dia ada masa sikit. Kita nak react macam mana. Jadi kalau EV ni, kita tak ada gear, tak ada apa-apa semua. Jadi kita tekan pedal dengan brake saja. Jadi dalam reaction time tu memang kena cepat. Nampak je tepat braking section, terus kita tekan brake. Jadi time tu juga baru kita masuk corner dengan halangan yang lain lah. Tak ada apa dipanggil dia macam tak ada
tak ada lag kan? Tak ada lag. Dia tak ada Memang lag tak ada kan? lag. Dia tak ada lag kan? Maksudnya Maksudnya dia kalau kita tekan minyak, tekan pedal terus pergi zoom. Dia full power memang terus power. Kalau macam kereta EV, kereta biasa, kita tekan minyak dia akan naik sikit-sikit RPM. sikit-sikit. Lepas tu dia akan change gear dulu. Ni tak ada. Tekan terus pergi. Dia tak ada tekan terus pergi. Jadi sedap bawa EV lah. Sedap lagi bawa EV sebenarnya. Ke awak ada kereta EV? In future lah. In future lah. Tapi kalau diberi pilihan lah, harga sama, EV dengan ICE, awak pilih kereta? Kalau untuk personal lah, saya lebih suka ICE lah sebenarnya. Untuk kenderaan peribadi. Untuk peribadi saja. Peribadi lebih suka ICE lah. Peribadi lagi suka ICE. Kalau saya lah untuk in future lah kan. Kalau untuk tengok trend sekarang ni memang yalah, tambah pula sekarang ni subsidi semua kan. Jadi saya tengok sebenarnya kena fikir jugalah untuk future, kena fikir juga ke arah EV lah. Sebab apa, yalah maknanya EV pun dia ada penjimatan juga sebenarnya. Dia penjimatan dan sebenarnya mudah untuk kita yang untuk daily use kan, ke sana ke sini. Jadi sekali charge tu kita boleh guna untuk seminggu punya kan. Cikgu tu memang sampai hari ni memang berulang daripada kuantan kedua. Saya masih setia lagi berulang alik. Kuantan dulu sejam setengah sehari. Sejam setengah setiap hari lah, pagi dan petang. Kena fikir EV juga kena fikir. Jimat sikit lah. Sebab satu hari kalau kita kira pun, kalau minyak satu hari boleh habis dalam 22 liter sehari. Jadi balik. Bayangkan kalau kita ambil sebulan, katakan 20 hari bekerja pun dah 400 liter. Dah Budi Madani lepas tak? Memang tak lepas lah. Kena pakai kota bini memang kan? Kena pinjam kota orang lain lah. Okay. Jadi kena fikirlah beli EV masa dekat. Kena in future. Kalau untuk yang jenis kategori macam saya ni, mungkin perlu pertimbangan lah untuk EV tu. Tapi lagi cantik kalau poli kita ada tempat charge EV. Betul, tempat sekali memang. Tapi dengan cerita Pro 2 nak keluarkan kereta EV masa terdekat ni kan? Mungkin boleh pertimbangkan lah. Sebab IMAS dah keluar kan, IMAS 5. IMAS berapa harga dia? IMAS dia range antara 60 ke 80 ribu. Harga dia. Okay. Jadi sekarang ni ramai orang tengah tunggu Pro 2 berapa pula harga dia. Sepatutnya dia akan compete lah antara dua tu. Jadi kita tunggu dah lihat lah untuk pada masa terdekat. Kalau 40 ribu terus beli. On terus. Kalau 40 ribu mungkin kita punya videographer Puan Ain pun mungkin beli kah? Mungkin pertimbangan pakai ramai-ramai lah. Okey, jadi kita sampai di sini saja perbincangan kita mengenai perlumbaan. Kita akan sambung untuk sesi seterusnya. Kita akan cerita pula mengenai the way forward ataupun apa attack racing, kita panggil attack racing ni untuk dia punya perkembangan ataupun sasaran pada masa akan datang.